السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan, puan, Ustaz mungkin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung daripada bacaan kita minggu lepas. Kita masuklah sedikit pendahuluan. Sebelum tu, tuan-tuan boleh tengok sebelah daripada kata pengantar tu siapa ada kita. Ni gambar ni lah. Gambar apa dia? Penjelasan tempat keluar huruf. Makharij huruf, tempat keluar huruf. Tuan-tuan boleh tengok situ dah. Dad, Shin. Jadi tempat-tempat ni lain belaka tu lah. Okey. Kalau semua bunyi sama belaka, tu ada masalah tu. Okey. Nanti dia akan beritahu mana tempat-tempat ni. Jadi kalau tuan-tuan perhati bawah sekali tu, situ terletaknya huruf alif waw ya. Alif waw ya. Dan bawah atas sikit daripada tu bawah sekali. Okey. Atas daripada dia sikit hamzah ain ha. Seterusnya ghain kha. Halqum lah. Halqi ataupun tempat keluar huruf-huruf tersebut ialah halqum. Pergi atas lagi lisan, lidah, kemudian hujung bibir. Tengok fa tu, ba, mim, waw. Nanti dia beritahu mana tempat-tempat. Khair. Sambung daripada minggu lepas, kita pergi balik muka surat 2 tak? Muka surat 2. Baik, catatan dan peringatan. Ni baca lagi. Macam dah. Kaedah tu. Kaedah memulakan bacaan Al-Quran. Cuma dia kata situ. Kita tak boleh baca dulu. Memulakan bacaan Al-Quran, ini istiftah. Mulakan bacaan. Macam mana? Dalam masalah ini, dikenali ada 4 kaedah. Yang ini 4 cara. Macam mana kita nak mulakan bacaan. Okey. Mulakan bacaan dengan lafaz basmalah dan juga lafaz isti'adah. Okey, sini ada 4 cara. Sebelum tu sikit, ada tambahan sikit. Minggu lepas tu kita baca kan. Mesti baca isti'adah, mesti baca, kemudian diikuti dengan basmalah. Cuma dia kata situ, terkecuali awal surah At-Taubah. Tak dibaca dalam tu. Tak banyak sebab lah. Sebab apa? Tak, ulama mufassirin sebut antara sebabnya, sebab surah tu adalah Allah Ta'ala cerita mengenai orang munafik. Surah Bara'ah ataupun surah Taubah tu. Kalau cerita sebahagian besar dalam surah tersebut, Allah SWT cerita mengenai orang munafik. Tak? Orang munafik. Macam mana sifat-sifat mereka. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah sebut awal-awal surah tu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan yang Maha Pemurah. Tak sebut. Sebab nak marah dah senang cerita. Nak marah. Tak.
Dan diganti tempat tu, tempat yang tak ada bismillah tu diganti dalam surah surah juzuk 19 tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml, surah semut tu. Juzuk 19 tu, situ bila Allah SWT ceritakan mengenai surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis, Ratu Bilqis. Jadi dalam surat tu tak ada cerita. Nabi Sulaiman tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam kandungan surat tu tak ada cerita situ. Nabi Sulaiman tulis, sungguhnya surat ni daripada Sulaiman. Dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama beritahu bismillahirrahmanirrahim hak tak ada dalam surah Bara'ah tu diganti dengan bismillah situ. Okey. Cuma ada tambahan sikit dah, minggu lepas kita dah dangkabur. Macam mana kalau seorang tu nak mulakan dengan bacaan, mula-mula sekali nak baca surah Bara'ah ni. Ada Quran sini tak? Kalau pegang Quran boleh buka kan. Surah Bara'ah. Jadi macam mana kalau mula-mula dia nak baca surah tu? Maka dia baca ta'awuz lah, isti'azah lah. Tu pun secara perlahan. A'udzubillah. Jadi bara'atun. Gitu. Okey? Satu lagi, kalau sebelum tu dia baca surah Anfal. Jadi habis dah surah Anfal. Okey? Surah Anfal habis. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Mula hujung, bawah habis. Muka surat sebelah tu surah Bara'ah. Jadi kalau seorang dia tengah baca tak? Tengah baca habis, macam mana dia nak memulakan dengan surah Bara'ah? Dengan bismillah, tak boleh. Tak? Faham tak? Jadi macam mana? Dia pun dia tulis juga, ada 3 cara dia kata. 3 cara. Pertama, waqaf macam biasalah. Waqaf macam biasa. Maksudnya bila habis surah Anfal tu kan, innallaha bikulli syai'in alim. Lepas tu bara'atun. Gitu. Satu. Yang kedua ialah dengan saktah dia kata. Saktah. Maksudnya saktah, tapi saktah tahu tak? Saktah ni mana berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Macam itulah dalam surah Yasin kita biasa baca tu kan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Salah. Hiruk. Lama sekali tak ada. Ada saktah sikit tu kan. Man ba'athana min marqadina hadha. Ni bila sebut saktah ni dalam tajwid ni maknanya kita berhenti tanpa, dan kita mulakan, berhenti sekejap dan mulakan bacaan balik tanpa nafas yang baru. Okay? Waqaf lain. Waqaf kita berhenti dan kita mulakan bacaan dengan nafas yang baru. Jadi saktah dengan waqaf tu bezanya. Jadi saktah nak gabung situ. Jadi samalah. Kita saktah pada hujung surah Anfal. Tapi saktah tu atas tanwin. Bukan dia saktah atas ma'arid li sukun. Faham tak? Dia bukan innallaha bikulli syai'in alim. Bismillah gitu. Itu kita saktah atas ma'arid bukan. Ini kita saktah dengan tanwin.
Jadi lebih kurang ginilah. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bismillah. Tu. Alimun. Bismillah. Berhenti kerja. Alimun. Bismillah. Bara'ah. Bismillah. Bara'ah. Alimun. Bara'atun. Okey. Dan cara yang ketiga dengan iklab. Iklab. Maknanya tanwin bertemu dengan ba. Ini senang sikit lah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun. Gitu. Okey? Ingat bila kita sebut pasal surah At-Taubah tu hukum dia. Cara senang dan cara biasa kita buat itulah waqaf lah senang. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan bara'atun. Okey? Tapi kalau nak mulakan daripada ni, isti'adah je lah. Baca auzubillah minasyaitanirrajim. Okey? Baik, kita pergi balik tadi. Ada 4 cara bila kita mari pada keadaan auzubillah minasyaitanirrajim, isti'adah, basmalah dan juga awal surah. Okey? Dengan awal surah. Macam mana cara dia? Ada 4 cara. Yang pertama, waqaf pada keseluruhannya. Waqaf pada keseluruhannya. Mudah kan? Nah, contoh. Apa dia? Allahumma Muhammad. Contoh, qul huwallah dak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Putih. Waqaf. Nah. Kemudian auzubillah, 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 bismillah dengan awal surah. Tukar sikit. Auzubillah, bismillah dengan awal surah. Okey. Jadi cara macam mana? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Ya. Kemudian tiap-tiap akhir ayat waqaf. Setiap akhir ayat waqaf. Yang kedua, isti'adah disambung dengan basmalah kemudian waqaf. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu mulakan surah. Qul huwallahu ikutlah. Okey. Tadi tu waqaf belaka. Okey. Isti'azah tahu tak? Isti'azah a'udzubillah lah. Ini sambung isti'azah dengan basmalah. Yang ketiga, isti'azah waqaf. Kemudian basmalah disambung dengan awal surah. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu. Ya. Bismillah, lafaz basmalah disambung dengan awal surah. Dan yang keempat, isti'azah, basmalah dan awal surah disambung. Sambung belaka. Okey, tadi tu pisau belaka, waqaf belaka, berhenti belaka, hak ni sambung belaka. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey. Sambung belaka. Habis itu. Okey, di antara nak mulakan bacaan dengan a'udzubillah, bismillah dan juga dengan awal surah. Itu beberapa cara dia. Okey. Kemudian kaedah menyambung bacaan 2 surah. Dua surah, sambung 2 surah yang bukan surah Taubah lah. Surah Taubah cara dia kita buat tadi kan. Ni kalau nak sambung 2 surah, jadi macam mana kaedah dia? Tengok, yang pertama akhir surah waqaf. Kemudian basmalah waqaf. Kemudian awal surah waqaf dan seterusnya. Ini biasa kita buat. Tak. Contoh dia macam biasalah.
Akhir surah contoh apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Kemudian awal surah. Tak, waqaf juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Tu. Itu cara pertama. Cara kedua, akhir surah waqaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Kemudian basmalah dan awal surah waqaf. Basmalah dan awal surah waqaf. Maknanya basmalah dibaca dengan awal surah lah. Kemudian waqaf. Jadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah tu kita sambung dengan awal surah. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, akhir surah, basmalah dan awal surah disambung. Disambung. Jadi cara ni kalau pandai bolehlah. Kalau pandai pun dia guna. Sebab kadang-kadang hujung surah tu dia kalau kadang hujung surah tu dia tanwin. Jadi kalau tanwin tu nak sambung dengan huruf sebelum ni tu kena pandai sikitlah. Okay. Jadi kalau contoh walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tu. Dia tanwin tu hujung tu. Dia nak sambung dengan bismillah tu kena pandai sikit. Cara dia macam mana? Macam tanwin bertemu dengan ba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dun tanwin tu bertemu dengan ba. Tak, bismillah. Jadi walam yakul, ini sambung tiga-tiga. Akhir surah bismillah dengan awal surah pula. Jadi contoh dia walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Okey, sambung tiga-tiga maksudnya. Akhir surah bismillah dan juga awal surah. Okey. Itulah lebih kurang disebut. Baik, seterusnya huruf hijaiyah. Ni kenal belakalah. Okey, qaf, kaf, lam dan sebagainya semua tu. Alif apabila berharakat, peranannya adalah sebagai hamzah. Alif apabila berharakat, dia kita panggil jadi hamzah. Okey. Maknanya senang cerita dia ada alif, lepas tu dia ada kepala dia tu kan. Itu kita panggil hamzah lah. Waktu dia menerima harakat. Okay. Atas, bawah, depan. Huruf alif yang sebenarnya hanyalah sebagai huruf mad, yakni pemanjang fathah. Ini baris atas. Okey. Asalnya gitu. Maknanya kalau dia tak ada kepala atas dia tu, kita panggil alif. Jadi dia alif yang seperti itu dia tak menerima harakat. Dia tak ada baris. Dia sekadar pemanjang. Pemanjang bacaan sahaja. Faham tak? Kita alif, lepas tu dia ada kepala dia tu, sama ada kepala dia atas ke bawah ke. Tak, maka waktu hamzah. Waktu menerima harakat. Okey. Ha tak menerima harakat, awak tak ada kepala tu. Hamzah awak tak ada kepala tu. Okey. Sebenarnya dua-dua kita panggil hamzah. Tak? Kalau menerima harakat tu kita panggil hamzah qat'i. Tak? Dan yang tak menerima harakat tu kita panggil hamzah wasal. Itu lain pula lah, punya nama lain. Tapi senang kita sebut gitu. Kalau ada kepala tu hamzah, kalau tak ada kepala tu kita panggil alif. Okey. Masuk kita dalam pembelajaran hak pertama. Ini dia. Makharijul huruf. Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Yang pertama halqi. Yakni kerongkong. Okay? Kerongkong. Ini semua ni ulama-ulama
kita lah yang susung ni. Tak? Zaman Nabi orang sahabat-sahabat dengar daripada direct je daripada Nabi. Tak? Jadi masa tu kita kata boleh confirm lah, masa tu tak ada lah buku-buku tajwid ni. Tak? Semuanya dengar daripada Nabi belaka. Okey? Cara Nabi SAW baca tak? Dengan penuh tartil. Tak? Dengan penuh tartil. Jadi semua sahabat dengar gitu. Tak ada masa tu Nabi buka kitab, buka tajwid. Tak? Gini halki, lisan ni tak ada. Okey? Cuma ulama-ulama kita susung balik supaya mana untuk memudahkan kita. Tak? Baik. Tengok tempat keluar huruf. Hak pertama halqi, yakni kerongkong. Macam dalam gambar tadi tu kan. Daripada atas kerongkong ni sampai ke bawah. Okey? Halqi maksudnya yang dibangsakan kepada halqum. Dah. Yang di dalam. Tak, di dalam tu maknanya hak paling bawah sekali. Hamzah dan juga ha. Macam kita khabar minggu lepas kan. Antara cara kita nak tahu mana bunyi atau mana tempat keluar dia adalah antara cara dia kita matikan dia. Tak, sama ada kita tambah ha belakang dia ataupun kita tambah hamzah depan huruf tu. Jadi kalau hamzah dengan ha ni kita matikan lah tanpa qalqalah dan sebagainya. Kalau huruf yang qalqalah lah. Jadi contoh hamzah ha macam mana? Tak, hamzah ha pula tak apa kita tak hamzah depan ni. Kemudian kita matikan huruf. Jadi kita tengok agak-agak mana bunyi. Tak. Bunyi lidah tak? Ayo mana bunyi lidah situ? Tak. Terasalah bunyi di bawah. Tak. Di halqum. Gitu. Okey? Tu, lepas tu kalau kita tengok gambar tu pun bawah. Kemudian di tengah sikit. Ain dan juga hal. Cuba mati macam tadi kot. Gitu. Tak. Nak kata atas sangat tak kot. Tapi atas lagi daripada hamzah dengan ha. Okey. Sebab tu kalau baca sama je salah lah. Ada ha dengan ha. Sebab tempat keluar lah itu. Walaupun pada semua halqum belaka tapi dia ada hak bawah sekali, tengah sikit. Tak. Sebab tu beza. Dinos. Tak boleh baca tak. Bunyi pun lain dah. Bunyi lain, makna pun jadi lain dah. Tak. Gitu. Jadi tengah sikit. Kemudian di luar ataupun kita bagi paling atas sekali lah ialah ghain dan juga kha. Jadi sama juga cara. Kan bunyi sini kan? Sekali kan? Gitu. Jadi semua sekali tu tempat keluar adalah satu, iaitu kerongkong ataupun halqum. Jadi kita bangsakan kepada halqi. Kita pergi atas sikit lagi, lisan ni yang dibangsakan kepada lidah. Yang ini kita panggil dipangkal. Tak, pangkal lidah. Okey? Kalau buka kitab Arab ni ada bunyi bahasa-bahasa dia aqsal lisan, wasatal lisan gitu. Ini dipangkal lidah. Jadi sama kita mati juga. Jangan bunyi dengan qalqalah. Matikan saja. Rasa mana? Yang sebut aq. Ya tak? Kita boleh rasa tak? Pangkal lidah. Maknanya kalau kita boleh bayangkan lidah kita, ujung lidah tu tak gerak lah. Dia gitu je. Okey? Kemudian hampir dipangkal. Maknanya nipis sikit. Yang ni kaf.
Bunyi pun lain, betul tak? Kalau kita tengok. Cara kita mati kan tu. Kena lain lah. Sama je bunyi. Tak sama. Tak? Jadi sebab tu dalam bacaan pun sama juga. Tak boleh sama sepatutnya. Okey? Khalaqakum. Qakum. Tak? Allazi khalaqaka. Khalaqaka. Tu betul-betul tu. Qaf sebelah dekat. Kalau dua-dua bunyi allazi khalaqaka, sama je bunyi. Salah. Makhraj salah. Sebab satu di pangkal lidah, satu di tengah lidah. Ataupun kita panggil hampir pada pangkal. Tak? Okey? Allazi khalaqaka. Boleh terang bagi masing-masing. Allazi khalaqaka. Dua-dua bagi atas, dua-dua duduk sebelah-sebelah. Jadi sepatutnya beza. Allazi khalaqaka. Okey. Begitu juga ketika mana mati ya. Macam mana mati? Ataupun bagi bawah ke? Tak. Pun sama juga. Kena ada bunyi lain tu. Contohnya la fi khalqin jadid. Ting tu ada. Khalqin gitu. Qaf tu kena bunyi. Tak boleh bunyi khalqin. Lepas tu jadi kaf lah. Okey. Sebab dia punya tempat keluar tu hampir-hampir sama. Dekat ni. Satu betul-betul pakar, satu lagi sebelah dia sikit. Kemudian di tengah lidah. Ya, jim dan juga shin. Sama juga boleh matikan macam tadi. Kalau jim tu jelas kita boleh rasa tak lidah kita tengah. Okey. Lagi. Lidah ni banyak sikit lidah. Sebab tu lidah ni satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak, selain jelah kalau ada benda berlaku pada lidah ni, tak. Contoh kita tahulah, tak. Kalau setengah-setengah orang yang diuji, tak. Kena ada tak yang kena rawatan sikit pada lidah dia. Tak. Kita kenal ada seorang tu arwah dah pun. Jadi rawatan sebab ada sel bawah dah kena buang sikit. Jadi bila buang, jangan kata buang, tak. Seorang tu dia bukan buang, dia buat rawatan lain kok. Dia macam cocok pada lidah tu, tak, untuk bunuh sel tu. Hak tu pun menyebabkan lidah lain tu. Tak buang tu. Lidah macam biasa je. Tapi sebab ada koset kot sikit tu, hak tu pun lain dah pun. Tak. Sebab tu lidah kalau kita tengok, lidah banyak dia punya tempat keluar. Ujung sikit, tepi ni sikit, ujung ni sikit. Dia kalau kacau sikit je, habis nikmat tu. Okey. Jadi seterusnya di hujung atas dan kiri kanan dengan rapat. Ni dot ni pun ada beberapa cara baca. Tak? Okey. Ada ulama kata seluruh lidah ni adalah makhraj dot. Jadi kalau gitu kita baca sama mati kat je. Okey. Ada setengah ulama kata bukan. Tak. Dan setengah ulama kata dot ni, kata ulama lah. Dot ni hak paling betul baca seorang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Jadi setengah ulama kata bukan satu lidah ni dot. Lidah ni lidah pula. Lidah ni tak. Makhraj dot ni adalah hujung. Sama ada kanan ni ada kata tak belah kiri ataupun belah kanan. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan perasan ada setengah-setengah mungkin ustaz apa ni baca, dia akan
Pilih atau kanan atau kiri. Jadi walau gitu. Walau dia kalau mati dia akan pilih sama ada kiri ataupun kanan. Ha? Tapi awak senang gitulah. Dia kata tak dot ni kita guna semua lidah senang. Tak. Sebab tu pun ada call juga kata gitu. Jadi okey. Cuma satu peringatan untuk dot ni, dia bukan huruf qalqalah. Kita belajar huruf qalqalah dah, ada beberapa je. Kutubul Jaddin tu. Tak? 5 huruf tu saja huruf qalqalah. Maksudnya berdetak tu. Haqqa, qaf, aj. Tu. Tapi lain daripada tu tak ada, bukan qalqalah. Dot ni biasanya orang silap juga. Tak? Letak qalqalah pada dia. Contoh paling senang surah Fil tu lah. Tak? Alam tara kaifa fa'ala kaidahum alam yaj'al kaidahum fi tu banyak salah. Tak? Silap lah, bukan salah, silap macam. Fi tadlil. Tu satu dah dot tu. Satu lagi ta tu. Sebab ta tu duduk berjiran dengan dot, yang mana dot ni huruf yang tebal, jadi ta pun dia tebalkan juga. Fi taud. Jadi kalau nak kata double salah, fi taudlil. Jadi ada dua situ. Satu ta tu kena baca nipis. Nipis tetap nipis. Dah. Nipis tetap nipis. Tebal tetap tebal. Jadi fi tau. Fi tau. Okay. Fi tau. Bawahnya bukan fi tau. Fi tau. Satu. Yang kemudian dot tu. Dot tu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan bunyikan dia. Jadi macam mana? Fi taulil. Fi taulil. Kita tebal-tebal kan, tapi dia bukan huruf qalqalah. Tu. Dot habis. Seterusnya hujung dan permukaan lidah. Al. Kita matikan lam tu kan. Al. Lagi hujung di bawah makhraj lam. Kalau tengok gambar ni mesti faham sikit tak? Tengok lidah tu. Tengok lam. Dah. Kemudian bawah sikit tu huruf nun. Lam nun. Okey? An. Agak tempat sama tu. An. Ya, sama. An. Sedap. Lepas tu dia kata bawah sikit. Okey. Apa kita lagi? Hujung hujung menekan dua gigi atas bahagian hadapan. Mana hujung lidah menekan dua gigi atas hadapan tapi agak mendekati langit-langit. Sama juga. Cara dia kita matikan. Cuba. Dah. Jadi kalau dia perasan, dia main situ je. Dekat belakang tu. Lam nun ra tu dekat belakang. Okey, semuanya hujung tu. Okey. Tapi tak sama. Lam lain sikit, nun lain sikit, ra lain sikit. Hak ni hak sama. Sebab tu dia susun 3 lalu ni. Hujung lidah dan pangkal gigi atas bahagian hadapan. Qadatan. Cara dia sama juga. Cuba mati lagi. Kalau tuan-tuan perasan, lidah tuan-tuan akan sentuh bahagian pangkal gigi.
lidah tu berasa gigi antara dua gigi tu, betul tu. Lagi, hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Tadi dia kata pangkal kan, kalau datang pangkal lidah, sebab tu kita rasa pangkal gigi kita tu. Nah, kalau ni hujung lidah dan hujung gigi atas. Cuba sama juga mata juga. Az, as. Kalau perasan dia tak sentuh betul. Tak. Tapi mana kata lidah tu duduk situ. Hujung gigi tu. Okay. Kemudian ni pun sama juga. Tiga ni sama juga. Hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Kau tengok I dengan J tu sama tak? Hujung lidah, hujung gigi. Hujung lidah, hujung gigi. Atas. Bahagian hadapan. Sama? Sama tapi baca lain. Senang cerita, za sin sad, dia memang duduk hujung tapi duduk setuh. Duduk hujung gigi tapi duduk setuh. Az, as. Kalau kita setuh pula jadi lain kot. Jadi dia kena gitu. Duduk hujung tapi duduk setuh hujung gigi. Tapi kalau sa-za-za, dia setuh hujung gigi. Makhrajnya adalah hujung gigi dan hujung lidah. Jadi macam mana? Az. Lepas tu wah, ni pun satu juga. Tak. Dia senang cerita gini lah. Tajwid ni. Tak. Hak mana kita belajar, mana tuan-tuan belajar dengan ustaz hak betul, ustaz yang mahir Al-Quran lah kita kata. Jadi apa yang disampaikan betul lah kita pegang. Pada masa sama jangan kita mengkondem pula orang lain, tajwid orang lain. Tak, masa di Kubang Wujud ada ustaz-ustaz yang tajwid lah. Ada saya kenal 4 orang, 5 orang, 4 orang. 4 orang ni bayangkan, 4 orang ni semua daripada ustaz yang sama. Ustaz Allah, arwah ustaz Allah. Yalah. Semua 4 orang ni belajar daripada ustaz yang sama. Tapi semua 4 orang ni, saya boleh kata semua baca lain lah. Adalah, bukan lain tu, beza sikit-sikit. Itu. Okay? Saya nak kabur ni za ni. Tak. Mungkin setengah-setengah orang lain sebut za, betul tak? Minaz zalimin. Okay? Cuma kalau kita tengok, kena ingat tiga-tiga huruf ni dia daripada makhraj yang sama. Apa tadi? Hujung lidah dan juga hujung gigi setuh hujung gigi. Jadi kalau za takkan za pula. Ya Allah. Tak setuh pula. Padahal tiga-tiga main daripada perut sama. Nak maksud saya. Jadi sepatutnya za pun setuhlah gigi. Itu maksud dia. Atau gitu. Jadi minawwalimin. Tak. Kalau ustaz saya belajar dulu, kalau bunyi z tu kena lah. Sebab tak bunyi. Dia kalau baca tak talaki dengan dia gitu. Minawwa. Itu sikit je. Minawwalimin. Okay. Boleh tak kalau setuh lepas tu bunyi za. Minawza. Tak dah jadi. Kalau sebut za tu, lidah ni takkan setuh gigi. Minawza tu tak? Boleh setuh dan juga za. Minawza. Dia lain. Okey, dia nak kabur sa-za-wa, dia daripada makhraj yang sama. Jadi kalau sa kita terima setuh gigi. Ini pun satu juga. Kalau tak boleh cek sendirilah. Ya.
Kalau saya di surah Badan Besar tu berapa tahun, setahun dua ni tak? 2 tahun lebih dah ni. Awal-awal tu kita kabur lah. Tapi sepanjang baca tu dengar je. Baca-baca ni ada hak. Sama juga. Tak bunyi za dengan za sama je. Sa dengan sa sama je. Tapi nak mana? Kita kabur lah. Tak? Benda tu kita kabur. Tapi yang penting, diorang ada duduk. Tak? Mari setiap minggu tak apa lah. Tak? Waktu lah kita nak pun. Tapi nak kabur gitu. Patut ada beza. Za, za, sa, sa. Itu biasa salah kamu. Tak? Termasuklah juga ni ra. Tapi jangan risaulah, kita kabur gitu je. Tak? Nanti kita mulakan Al-Quran dan sebagainya, tuan-tuan baca lah. Tak? Bunyi je tu je lah. Jangan, tak? Zor bunyi sin pula, tu lain tu lah. Tuan-tuan nak baca zor, minaz-zalimin tak apa, tak ada masalah. Tapi nak kabur ni gitu. Dari segi logiknya begitu juga lah. Tiga-tiga ni huruf yang sama, yang keluar daripada tempat yang sama. Jadi kalau sa, sentuh gigi atas, hujung. Tak? Za pun sama juga. Jadi za pun sama lah sepatutnya. Za, za, sa, za, wa. Okay? Minallah, zalimin. Okay? Jadi lisan ni, makhraj lisan ni banyak sikit lah. Banyak sikit daripada pangkal dia, tengah sikit. Tak? Kalau kita ambil daripada dot pun, situ mula dah. Tak? Hujung lidah. Kemudian, hujung lidah tu mana nak letak? Kat langit-langit, dekat pangkal gigi, kat hujung gigi. Jadi semua tu ada makhraj di belakang, tempat-tempat keluar huruf. Okay? Habis itu halqi dengan lisan. Boleh? Kamu pula. Apa saya dulu dah pun. Okey. Sambung insya-Allah pada kali yang lain nanti tengok Syafawi pula. Bibir